Gile-gile. Siapa yang penat boleh tukar. Sebab kita ada ramai 40 orang lebih. So tak ada masalah. Cuma tentukan jangan hangit saja. Kalau hangit, potong allowance semua. Kita mula buat pada tahun, kalau tak silap saya, 2019, iaitu semasa COVID. Semasa tersebut semata-mata untuk membantu inilah rakyat Johor, terutamanya yang warga JB yang tidak dapat keluar. So kita bermula daripada Johor, daerah Johor dululah. Agihan masa tu tak banyak kan, kita buat mungkin dalam 4 periuk macam tu untuk daerah JB je. Lepas tu bila dah tuanku berkenan, tuanku rasa memang sesuai untuk diagih kepada seluruh negeri Johor, so kita tambah lagi lah. Bubur lambung ni kita masak dia kalau dalam masa bulan Ramadan ni sebanyak 10 kali. Okey. 10 kali bermakna 10 daerah. Kan? Semua daerah akan dapat. So setiap daerah kita akan agihkan paling kurang 1000 pack. Dan 1000 pack tu kita dah serah kepada daerah, daerah akan agihkan kepada apa yang daerah rancang untuk diberi kepada terutamanya orang-orang yang bertugas atau miskin kan. Itu terpulang kepada daerah lah, daerah masing-masing. Tetapi dalam masa yang sama, sebab setiap kali masak kita masak lebih kurang dekat 2000 pack lah. So kita akan agih juga di Johor Bahru ni, terutama rumah-rumah kebajikan, jabatan-jabatan kerajaan, tetapi peringkat-peringkat lah, bukan semua sekali.